Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam kenal, saya JLE Aida ataupun Cikgu Aida, daripada Pulau Pinang, yang mana saya telah berjaya untuk ke trip Empire Maswell, trip overseas. Bukan mudah nak capai tapi boleh capai. Alright. Sepanjang saya datang ke Korea tu, apa yang saya nampak dari segi disiplin, kebersihan, fokus, semangat dia orang tu bukan biasa-biasa. Orang Korea ni dia punya fokus dari segi aspek kerja dia memang sangat-sangat bagus. Kita tak boleh lawan setakat ni sebab orang Malaysia ni dia agak macam-macam. Tapi bagi masyarakat Korea, dia orang punya fokus kerja, tak fikir benda-benda yang macam-macam. Dari segi aspek fokus tu membuatkan dia orang berjaya. Culture dia orang ni tak peduli hai orang pun. Dia orang buat apa yang perlu buat dan kena buat untuk berjaya. Sepanjang berada di Korea, apa yang Kak Aida dapat di sana? Di sana kita tengok budaya. Kalau kita tengok dari segi kebersihan lah, betapa dia orang jaga kebersihan dia orang tu sampai ke parking kereta semua bersih. Tandas dia orang sangat bersih. Compare Malaysia sangat, kita boleh compare lah kan. Tapi dari segi aspek kerja, dia orang dari segi fokus kerja, dari segi semangat berpasukan. Semangat berpasukan bekerja, dari segi budaya dia orang, apa yang kita boleh ambil untuk kita dari aspek kerja tu, yang buat kita rasa tengok dia orang buat, kita rasa kita pun boleh buat, cuma kita belum sampai level tu. Jadi kita bawa balik budaya daripada sana, kita terapkan kepada anak tim kita di Empire Maswell. Fokus, bersemangat, disiplin tinggi untuk bina networking yang paling hebat dalam Empire Maswell. Sebenarnya dalam banyak-banyak kempen lah daripada banyak company Empire Maswell ni paling sempurna. Tak susah, tapi di sebalik apa yang kita capai, kita dapat kembangkan benefit untuk diri kita sendiri dan tim kita. Yang mana Empire Maswell ni dia bagi trip untuk overseas ni buat kita tak boleh lepaskan peluang untuk ke mana-mana saja trip overseas yang Empire Maswell buat, sebab bila kita buat, kita dapat ambil peluang ni, kembangkan grup, secara tak langsung kita berjaya ke trip pelancongan overseas. Untuk trip ke Sydney, kita masih ada 3 bulan lagi untuk kita achieve. Sebenarnya tak susah pun. Untuk capai 150 orang ST tu, yang mana kita kena fokus, disiplinkan diri. Jangan pedulikan orang lain. Hampa nak buat ke, tak buat ke, ikut suka. Yang penting kita tahu apa kita nak buat. Apa matlamat kita, apa target kita. Kita buat 3 bulan pun boleh capai. Kak Aida capai 50 orang dalam masa 1 bulan. Dapat dinner free lagi. Dapat cabutan 4 suku dinner free lagi. Siapa nak bagi kat kita sampai 4,000 free. Di samping kita berjaya dapat achievement ke overseas, kita dah dapat duit yang banyak. Kita dapat tim yang ramai. Networking kita berkembang cantik. Jadi kalaulah kita rasa susah, kita cuba buat. Fokus yang paling penting. Fokus. Bersatu dengan anak tim. Ajak anak tim macam mana strategi kita untuk ke Sydney. Masih sempat. 3 bulan, 150. Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Terbaik. Terima kasih Allah. Terima kasih Empire Maswell. Jumpa anda di Sydney. Sydney, here we go.